Skuadron 499 Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) merupakan unit udara perintis yang memainkan peranan penting dalam sejarah awal pembentukan keupayaan udara TLDM. Skuadron ini mengendalikan helikopter Westland Wasp #MK1 sekaligus menandakan langkah awal TLDM dalam mengoperasikan aset udara maritim sebelum kemunculan skuadron-skuadron yang lebih moden. Penubuhan Skuadron 499 pada tahun 1988 adalah sebahagian daripada usaha membangunkan unit udara TLDM yang ketika itu masih di peringkat asas. Aset udara skuadron ini terdiri sepenuhnya daripada helikopter terpakai Westland Wasp khas MK1 yang dipermulihi daripada United Kingdom. Walaupun berstatus pesawat terpakai dan terhad dari segi teknologi, helikopter Wasp menjadi platform latihan utama yang amat bernilai dalam membentuk asas ilmu penerbangan, operasi dek kapal serta integrasi udara laut dalam TLDM. Peranan utama Skuadron 499 adalah sebagai skuadron latihan, menyediakan pendedahan awal kepada juruterbang dan anggota teknikal TLDM dalam operasi helikopter maritim. Sepanjang perkhidmatannya, skuadron ini telah banyak terlibat dalam pelbagai tugas operasi, eksersis dan misi sokongan, termasuk bantuan kemanusiaan kepada agensi luar. Pengalaman yang diperoleh melalui peroperasian WASP menjadi asas penting dalam pembangunan doktrin, prosedur dan budaya penerbangan TLDM. Helikopter Wasp HAS Mark I merupakan jenis helikopter pertama yang dioperasikan oleh cawangan udara TLDM bermula seawal tahun 1986 hingga 2000. Sepanjang tempoh tersebut, pesawat ini bukan sahaja berkhidmat dalam operasi TLDM, malah turut menyumbang kepada pembangunan akademik negara apabila 2 daripada 12 buah helikopter WASP telah diserahkan kepada Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Pesawat ini digunakan bagi tujuan latihan dan praktikal pelajar jurusan kejuruteraan mekanikal aeronautik selama hampir 2 dekad, sekaligus mencerminkan sumbangan WASP dalam bidang pendidikan dan pembangunan modal insan.